Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan yang dinanti-nantikan oleh seluruh peminat bola sepak tanah air semestinya aksi separuh akhir Piala Hyundai ASEAN 2026 antara Malaysia dan Vietnam. Kedua-dua pasukan ini akan berentap pada malam ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras jam 9 malam. Jom kita tengok apa yang boleh kita jangkakan daripada aksi Malaysia menentang Vietnam. Di atas kertas, Vietnam memang kuat. Mereka datang ke Kuala Lumpur sebagai juara bertahan ASEAN Hyundai Cup. Malaysia juga ada peluang. Malaysia berjaya melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 1-0 menerusi tandukan Pavitran Gunalan. Memang kemenangan itu tidak begitu meyakinkan dari segi jaringan, tapi yang penting keputusan itu Malaysia mara ke separuh akhir. Dan sekarang cabarannya jauh lebih besar menentang Vietnam. Namun Tan Cheng Ho mengakui beliau perlu menggunakan kudrat pemain muda terutama di bahagian tengah pada aksi separuh akhir pertama malam ini. Selepas kehilangan beberapa tonggak utama, Cheng Ho melihat sudah tiba masanya buat pemain muda seperti Darli Sham, Ibrahim Manusi dan Ziad untuk tampil membantu pasukan. Jika pemain ini diberi peluang, mereka akan berikan yang terbaik. Perkara paling penting ialah memberi sokongan dan galakkan kepada mereka untuk aksi separuh akhir, kata Tan Cheng Ho. Bagi aku, Malaysia ada sedikit kelebihan bermain di hadapan penyokong sendiri. Stadium Kuala Lumpur dijangka menjadi lautan penyokong Harimau Malaya dan suasana seperti inilah yang boleh memberikan tenaga tambahan kepada pemain. Kalau dapat bertahan dengan baik pada separuh masa pertama dan menggunakan peluang yang ada, Malaysia boleh menyusahkan Vietnam. Persoalannya, adakah Harimau Malaya mampu mencipta kejutan di Kuala Lumpur? Kalau ikut prestasi semasa, Vietnam memang sedikit di hadapan. Tapi ini separuh akhir, dua perlawanan dan apa saja boleh berlaku. Ramalan aku untuk aksi pertama ini, Malaysia 2, Vietnam 1. Apa pula ramalan korang? Malaysia menang, seri atau Vietnam akan ambil kelebihan? Tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa follow Studio Bola MY untuk perkembangan terkini Harimau Malaya dan bola sepak ASEAN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.